Assalamualaikum, saya merupakan wakil daripada grup 15. Hari ini kami akan membentangkan sebuah tajuk iaitu penajaan kepada program ICACA 2026. Berikut merupakan kandungan yang terdapat dalam pembentangan kami iaitu proses mendapatkan penajaan, bukti komunikasi bersama penaja, refleksi kerjasama dan penglibatan profesional, hasil penajaan dan Q&A. Salam sejahtera kepada Prof. Lona. Saya Andresa Najuriki, pemegang nombor K-Matrix 103327 akan membentangkan bahagian 1/0 iaitu proses mendapatkan penajaan bagi program N International Conference of Applied and Creative Art 2026 atau ICACA 2026. Proses mendapatkan penajaan telah dijalankan secara bertingkat bagi memastikan segala urusan berjalan dengan lancar dan teratur. Pada 10 Mei 2026, Jawatankuasa telah mengenal pasti beberapa organisasi yang berpotensi untuk menjadi penaja berdasarkan kesesuaian program dan kemampuan mereka untuk menyokong aktiviti akademik serta kreatif. Seterusnya, pada 12 Mei 2026, kertas kerja penajaan telah disediakan dengan mengandungi maklumat lengkap seperti latar belakang, objektif, tentatif program, bentuk kerjaan yang diperlukan dan manfaat kepada penaja. Manakala pada 14 Mei 2026, pihak fakulti telah mengeluarkan surat kebenaran rasmi bagi membolehkan proses permohonan penajaan dijalankan. Surat tersebut kemudiannya diambil pada 16 Mei 2026 untuk digunakan semasa berurusan dengan pihak penaja. Selepas itu, pada 18 Mei 2026, satu sesi panggilan video melalui WhatsApp telah diadakan bersama wakil Mundo Company bagi menerangkan tujuan program dan bentuk tajaan yang diperlukan. Seterusnya, pada 19 Mei 2026, sesi pembincangan secara bersemuka telah dijalankan untuk mendapatkan persetujuan berkaitan penajaan. Hasil daripada pembincangan tersebut, pada 21 Mei 2026, pihak Mundo Company telah bersetuju memberikan tajaan tunai sebanyak RM100 Malaysia yang akan digunakan untuk menyediakan goodies bagi program ICACA 2026. Akhir sekali, laporan ringkas dan video pembentangan telah disediakan sebagai dokumentasi keseluruhan proses mendapatkan penajaan. Kesimpulannya, proses mendapatkan penajaan ini berjaya dilaksanakan melalui perancangan yang sistematik, komunikasi yang baik serta kerjasama antara jawatankuasa dan pihak penaja. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan menerangkan berkaitan dengan bukti komunikasi bersama penaja bagi program ICACA 2026. Bagi memastikan proses mendapatkan penajaan berjalan dengan lancar dan profesional, pihak jawatankuasa telah menjalankan beberapa bentuk komunikasi bersama penaja iaitu Mundur Company. Komunikasi ini bertujuan untuk memperkenalkan program dan mendapatkan persetujuan penajaan serta membina hubungan kerjasama yang baik antara dua pihak. Yang pertama, pihak jawatankuasa telah menyediakan surat rasmi permohonan penajaan yang dikeluarkan oleh Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif UNIMAS. Surat ini mengandungi maklumat program, tujuan permohonan, bentuk tajaan yang diperlukan serta pengesahan daripada pihak fakulti. Dokumen ini menjadi bukti rasmi bahawa penajaan dibuat secara sah. Kedua, satu sesi perbincangan yang bersemuka telah diadakan bersama wakil Mundur Company pada 19 Mei 2026. Dalam perbincangan tersebut, kami menerangkan tentang program ICACA 2026, sasaran peserta, bentuk tajaan yang diperlukan dan manfaat yang bakal diterima oleh penaja. Selain itu, pihak berkenaan telah membuat komunikasi juga dijalankan melalui WhatsApp bagi memudahkan urusan susulan. Screenshot perbualan dan surat kebenaran fakulti disimpan sebagai bukti komunikasi rasmi antara pihak jawatankuasa dan penaja. Akhir sekali, gambar sesi perbincangan bersama penaja turut direkodkan
sebagai dokumentasi rasmi. Gambar ini menunjukkan sesi penerangan program perbincangan berkaitan tajaan serta hubungan kerjasama yang telah dibina oleh penganjur dan penaja. Kesimpulannya, semua bukti komunikasi ini menunjukkan bahawa proses mendapatkan penajaan telah dijalankan secara profesional, teratur dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Dan latar belakang program ini kami itu tentatif lah, kami tunjuk kepada encik tentatif. Okey, tentatif kami ialah nama program kami ialah Seterusnya, saya akan membentangkan bahagian 3.0 iaitu refleksi, kerjasama dan pelibatan profesional. Sepanjang proses mendapatkan penajaan bagi program ICA 2026, kami memperoleh berbagai pengalaman yang berharga. Melalui urusan bersama pihak penaja, kami dapat meningkatkan kemahiran komunikasi profesional sama ada melalui email rasmi, panggilan video maupun perbincangan secara bersemuka. Selain itu, proses ini turut mengukuhkan semangat kerja berpasukan kerana setiap ahli memainkan peranan masing-masing dalam menyediakan proposal, menguruskan dokumen dan berhubung dengan pihak penaja. Kami juga belajar mengurus masa dengan lebih baik bagi memastikan setiap tugasan dapat diselesaikan mengikut jadual yang ditetapkan. Di samping itu, pengalaman ini memberikan pendedahan kepada etika profesional ketika berurusan dengan pihak industri, termasuk menjaga komunikasi, imej organisasi dan hubungan profesional. Walaupun terdapat beberapa cabaran, semua dapat diatasi melalui kerjasama dan komunikasi yang baik. Secara keseluruhan, pengalaman mendapatkan penajaan bagi ICA 2026 bukan sahaja membantu menjayakan program, malah meningkatkan kemahiran komunikasi, pengurusan dan keyakinan diri yang penting untuk masa depan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Hafizul Iman bin Ar-Razmi. Nombor metik 104288 akan meneruskan perbentangan di hasil penajaan bagi program ICA CA 2026. Penajaan yang berjaya diperolehi oleh program ini ialah Munir Company melalui jenama Profja Times. Penajaan ini menunjukkan sokongan pihak industri kreatif terhadap penganjuran program serta mencerminkan kerjasama yang baik antara pihak penganjur dan penaja. Dari segi bentuk tajaan, sumbangan yang diterima ialah dalam bentuk tajaan keuangan atau wang tunai yang disalurkan melalui Profja Time bagi membantu melaksanakan program ICA CA 2026. Jumlah tajaan yang diterima adalah sebanyak RM100. Walaupun jumlah ini tidak begitu besar, namun sumbangan terhadap tetap memberi makna dan menunjukkan kepercayaan serta sokongan pihak industri terhadap program yang dianjurkan. Selain itu, tajaan yang diterima bantu menapung sebahagian kos pelaksanaan program seperti bahan cetakan dan keperluan operasi. Tajaan ini juga meningkatkan keyakinan jawatan kuasa, penganjuran serta membuka peluang kerjasama yang lebih erat dengan pihak tajaan dan masa hadapan. Kesimpulannya, penajaan yang diterima bukan sahaja membantu dari aspek keuangan, malah ia menjadi simbol sokongan dan kerjasama antara industri pendidikan dan industri kreatif. Saya Muhammad Amirul Syahid bin Razali, Kap Metrik 105163. Ini merupakan sesi Q&A tentang pembentangan kami. Jadi, kami mempunyai 3 soalan dan 3 jawapan tersendiri. Ini merupakan 3 soalan kami. Yang pertama ialah bagaimanakah ICACA 2026 dapat memperkukuhkan hubungan antara institusi akademik, industri kreatif dan komuniti. Yang kedua ialah mengapakah sokongan tajaan daripada syarikat dan organisasi sangat penting untuk menjayakan ICACA 2026. Soalan yang ketiga ialah apakah manfaat yang bakal diperoleh oleh pihak penaja melalui penglibatan dalam ICACA 2026. Jadi, ini merupakan jawapan daripada pembentangan kami
Untuk jawapan soalan 1 ialah iCaca 2026 berfungsi sebagai platform antarabangsa yang menghimpunkan ahli akademik, penyelidik, penggiat industri kreatif, pelajar dan komuniti untuk berkongsi ilmu, pengalaman serta menjalinkan kerjasama strategik. Melalui persidangan ini, pelbagai idea dan inovasi dapat dibincangkan bagi memperkukuhkan jaringan profesional serta pembangunan seni gunaan dan kreatif. Untuk jawapan soalan 2 pula, sokongan tajaan amat penting bagi membantu menampung kos pelaksanaan program seperti pengurusan peserta, penginapan dan pengangkutan penceramah, pencetakan bahan promosi, penyediaan cenderahati serta keperluan teknikal dan logistik. Tajaan yang diterima dapat memastikan program dijalankan dengan lancar dan mencapai objektif yang telah ditetapkan oleh syarikat iCaca, program iCaca. Dan ini adalah merupakan bagi soalan yang terakhir. Bagi pihak penaja akan memperolehi pelbagai manfaat dari segi penjenamaan dan promosi melalui paparan logo dan bahan rasmi program, pengiktirafan sebagai rakan penaja, peluang membina jaringan profesional dengan peserta tempatan dan antarabangsa, serta menunjukkan komitmen organisasi terhadap pembangunan pendidikan, industri kreatif dan tanggungjawab sosial korporat. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.